Assalamualaikum semua. Hari ini aktiviti saya menyembur baja cecair ataupun baja folia lah pada pokok durian saya ni. Okey. Saya menyembur daripada bahagian bawah sampai ke atas setakat mana yang dapat lah. Kemudian paling penting di tanah untuk menyemburkan tanah sebab akar-akar makan di sini. Kalau ada bunga durian yang dah keluar pun boleh sembur. Okey, jangan risau. Baja ni 100% organik, bukan baja kimia, tak panas. Saya dah biasa pakai. Dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu kita boleh dah nampak pokok-pokok ni keluar daun-daun yang baru ataupun pucuk-pucuk lah, pucuk-pucuk baru. Pokok yang tinggi ni pun kita boleh sembur setakat mana yang dapat lah, macam saya cakap tadi. Okey, sembur saja ke mana yang dapat. Okey. Kemudian kalau ada pokok kecil pun macam ni boleh sembur. Ni anak pokok IOI boleh sembur, boleh nampak daunnya memang nampak cantik kan. Ini dalam 2 minggu lepas saya dah sembur, saya sembur lagi. Okey. Itu saja perkongsian. Terima kasih.